Okey, baik. Yeah. Dah sampai dah. Ada lagi 50 meter lagi. Tapi ada checkpoint datang ni. Sebelah kiri aku ni. Okey geng, selamat pagi. Okey, hari ni hari ketiga aku berada di Kok Semui. Tu dah parking motor dekat depan kedai semalam ni. So ada tempat parking lah. Dan sekarang ni aku tengah jalan nak ke boat. Okey, lah ni pukul 9 dah. Bukan. Dia lah pukul 9 Malaysia, pukul 8 Thai. Okey, aku kena naik boat dalam 8.30 Thai. 9.30 Malaysia lah. Alright. Ni rider Malaysia. Okey, aku akan naik boat color merah kot dia beritahu tadi. So satu boat besar tu, okey, penumpang boleh naik sampai 80 orang. Dan boat aku mungkin dalam 70 lebih lah. Sebab semalam tanya setiap hari full. Okey. Dan boat aku ni dah 70 orang semalam yang beli tiket. Aku 71. So sekarang ni kita jalan agak jauh juga dalam 700-800 meter juga dari tempat parking motor. Jalan pelan-pelan. 8.30 kita gerak pergi ke pulau. Cuaca elok lah pagi ni. Hangat ni, matahari pun nak naik. Dan ni hari ni pakai seluar pendek dengan seluar fit. Lepas tu baju ni, baju t-shirt. Dan tak bawa jaket dah. Okay, sekarang aku dah naik atas boat dah. Tadi kena bayar siap-siap duit Taman Negara 300 baht untuk warga asing. Penuh dengan Mat Saleh atas boat ni. Ada pagi ni ada apa lah? Ada apa? Pisang, roti, lepas tu kopi. Tunggu bagi depan naik boat sampai penuh tu. Apa-apa saat lagi aku ambil lagi. Okey. Okey geng, sekarang ni boat dah keluar dari jeti lah. So ambil masa dalam 1 jam 45 minit macam tu. Ni dapat pisang. First kami akan singgah di Pulau Mekok. Kita akan pergi tengok macam Blue Lagoon lah di Kali Nai. Ambil masa lebih kurang 1 jam 45 minit macam tu lah. Ramai weh, penuh boat. Mungkin dalam 80 orang kot. Penumbuk kat atas ni pun ada lagi ni. Itulah, kita tunggu bagi sampai noh. Nanti aku update sekali lagi. Okey geng, sekarang ni boat tengah duk berhenti. Okey, depa akan lepaskan geng-geng yang ambil package untuk kayak lah. Okey, macam aku tak ambil kayak, jadi aku kena tunggu dalam 10 minit macam tu lah untuk depa ni lepaskan apa nama yang ambil kayak ni. Ni tengah duk tunggu lah. Depa duk beratok ni. Duk beratok nak ambil kayak dekat bawah. So lepas ni kita akan pergi lagi ke depan dan kita akan naik satu boat lagi lah. Sebab boat ni besar, dia tak boleh nak parking tepi pantai. Jadi kita kena naik boat kecil untuk ke apa nama? Kali Nai. Okey geng, aku dah sampai. So kita naik boat kecil lah ke pantai sana.
Oh, dah dah.ครับผมจะเป็นนั่งตรงนี้นะครับครับcome on chalo Dia, kita kerja ke mana man? Jom mana dah. 11:50 นะครับเดี๋ยวเจอกันที่นี่เซชูชิวางด้านนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นทางที่ประมาณครึ่งทางเดี๋ยวเจอ3 แยกเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานะครับโอเคครับผมOkey geng, sampai dah. So, kena tinggalkan life jacket dekat sini. Okey, kita naik ke atas sana. Ketinggian lebih kurang dalam 150 meter yang tu lah. Buang life jacket tu. Nah, 95 ครับแต่ปิ๊บปั๊มข้างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปปั๊มอีกเป็นตราแบบเดียวกันครับเหมือนแบบเดียวกันเหรอใช่ครับเดี๋ยวไม่ผิดนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวอันนี้มากับเรืออะไรเองเรือพอไปที่เกาะวัวตลับหลังจากทานข้าวเสร็จก็จะไปอีกเกาะนึงครับแล้วก็ไปติดต่อที่ศูนย์บริการไปขอลายเซ็นซิกเนเจอร์ที่เป็นลูกค้าที่ศูนย์บริการอ๋อโอเคครับผมแต่ว่าตามปั๊มก็ปั๊มตามปั๊มเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นลายเซ็นเป็นแบบนึงอ๋อโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมโอเคgeng dapat kena masuk pulau boleh dapat job ni. Kalau tak masuk pulau memang tak boleh. So okey, settle kita satu job. Okey geng, jom kita seksakan diri untuk naik tangga ke atas. So dia punya ketinggian bukit ni dalam 150 meter lah. Lah ni pukul 11 pagi. So dia bagi masa dalam 50 minit lah. 11.50 aku kena turun balik untuk makan tengah hari di boat. So tadi ambil stamp Taman Negara dah kat sini. Dan dia bagi sign lah. Dan tadi dia bagi tahu dia kata kalau nak sign satu lagi yang lebih cantik, pergi ambil dekat satu lagi office. So tadi silap info sikit geng. Silap info sikit yang aku kata Blue Lagoon kan. Okay, sebenarnya dia Green Lagoon. Silap info. So jumpa simpang ni. Kalau pergi sebelah kiri di mana lah. Kita ambil belah kanan. Ada dah. Waypoint 40 meter lagi. Jom, kita sambung. Ambil kanan noh, 40 meter. Udah jalan. Tangga. Penat. Oh, ni nampak view. Tapi ni laut dah. Okey. So kita naik lagi noh.
sorry. Okay geng, sampai dah di puncak. Jom kita pergi tengok Green Lagoon dekat Talenai. Pulau Mekok. Kok Mekok, Pulau Mekok. Ya. Okay, sampai puncak. Sampai 1, 2, 3. Okey geng. Ni dia. Kau tengok nak ambil gambar pun tak boleh geng. Tu. Aduh. Dia nak tunggu turn ni. Kau tengok penuh. Dia my time high season lah. Lagu ni. No. Ni. Tapi view dia cantik View dia lawa. Tapi tak tahan dengan orang ramai. Aku duduk tunggu ni pasal 10 minit dah bawah ni. Ni dia Green Lagoon dekat belakang ni lah. So ada dua jalan untuk kita nak turun. Sebelah sini pun boleh ataupun kita turun balik sebelah yang kita naik tadi. Tapi kalau sebelah kanan aku ni, kalau hampa turun, jalan dia susah sikit lah. Tapi dia boleh turun sampai ke bawah sana. So boleh tengok dekat bawah sana lah. Tapi dia punya jalan dia agak ni sikit lah. Dan guide kata kalau jalan mudah, jalan yang kita naik tadi. So kita turun balik jalan tu lagi. Dia punya suasana tapi orang ramai sikit lah. Ni pun slow sikit. Okay. Tengah hari hangat dah mampus. Belah ni pun nampak ni. Tapi belah ni nampak dia ada bukit-bukit lah belah ni. Jom kita turun ke bawah untuk pergi makan nasi tengah hari. Okey. Aku balik jalan yang sama lah, jalan aku naik tadi ni. Dan satu lagi, okey, nak beritahu kat hampa. Okey, macam geng yang ambil kayak tadi ni, depa pun akan mai ke sini juga. Dan mungkin depa tak ada lah masa untuk nak hiking macam aku hiking ni. Kalau kita pilih untuk hiking, tak main kayak, makna kata masa kita ni lebih banyak lagi lah. Macam aku ni, dan ambil gambar dan berjalan dan santai dan minum apa semua lah, berbanding dengan berkayak. Hampa pilih lah kalau hampa main, hampa nak fikir macam mana. Ada setengah orang suka main kayak kan, ada setengah suka hiking. So pilih lah. Kalau main kayak ni kena tambah duit sikit lah. Tak silap aku dalam 500 baht kot untuk kayak. Dan aku tak pilih kayak lah sebab aku tak mau nak basah. Aku lebih suka hiking macam ni lah, senang. Okay, jom lah kita turun ke bawah dan jumpa terus dekat bawah. Sebab jalan turun pun sama lah ni. Okay kan, sampai di boat dah. So nak ambil nasi, lepas tu kita bawa pergi makan kat atas. Aduh, cari nak betul. Boleh ya? Okey, mana? Kopun crab, chicken,
Okey geng, mari kita makan dulu. Ni ada gulai ayam, lepas tu buah sayur dengan ubi. Makan dulu. Okey geng, aku dah sampai di Mukok Ang Thong National Park. Ni dia punya kawasan HQ dah lah. So aku nak pergi dapatkan sign dulu. Job tadi aku dah ambil, tapi dia ada sign special dekat sini. Saya ikut tunjuk gambar. So dia sini pun dia ada campsite macam taman negara lain jugalah. Dan hari ni ombak angin kuat sikit. Tadi boat dia tak apa nak ni sangat lah, tak apa nak stabil. Saat lagi kita akan hiking, pergi tengok view dekat atas, dekat Pha Chan Charat Viewpoint. So view dia memang cantik lah. Dia akan nampak semua pulau-pulau yang ada sekeliling dengan Mukok Ang Thong ni. Okay, lalu ni kita dapatkan sign dulu. Jom. พร้อมมาแล้วนะครับ ครับผมมาญาติถ่ายนะครับ ครับได้ครับสบาย ดีครับสุดยอดครับผม ขอบคุณมากครับผมโอเคOkey geng, dapat dah. Tu dia macam bentuk macam monyet lah. Monyet ke koi? Lebih kurang tu lah. Sign dah. Okey. Jom kita hiking. Aku dah masa 2 jam dekat sini untuk hiking, naik dan turun balik. Dapat pergi masa 2 jam. So jom kita seksakan diri untuk naik tengok viewpoint dekat atas. Jom. Hari ni cuaca elok, mungkin view pun akan nampak elok lah. Muka kelam lah ni. Okay geng, jom kita naik ni Pha Chan Charat. Okay, dia punya jalan naik pun ni lah. So jom kita pergi seksakan badan kita untuk naik ke atas. Dia punya ketinggian dalam 500 meter. Dan setiap 1 meter dia akan ada checkpoint untuk rehat dan juga tengok view lah. So jom kita naik. Okay geng, jom kita naik. Ni dia geng, yang gambar dalam buku Taman Negara tu. Apa sign tu kan tadi ni? Lutung. Hai. Hari-hari hiking tu. Semalam pun hiking kan, pergi tengok air terjun. Hari ni pun hiking, pergi tengok Green Lagoon tadi. Lepas tu ni hiking lagi. Okay, kita tengok view Pha Chan Charat. Aduh, hiking sedih. Rasa lenguh kaki. Tadi tak rasa sangat. Ni dah checkpoint view yang pertama. View tempat yang aku naik boat tadilah. Ni sini. Tu boat kami parking kat belah tu. Tu tempat naik tu tadi. Penat. Jom sambung. Ni tak boleh terbang drone. Memang kawasan Taman Negara memang tak boleh terbang drone. Tidak dibenarkan. Dah capai 100 meter yang pertama. Lagi 400 meter.
Ni dia geng. Ni aku tunjukkan apa. Kok ni. Kok Mina Saleh ni awak tengok. Walaupun badan dia besar, tapi yang tengok dia punya orang kata apa? Tak putus asa nak. Dia naik pelan-pelan. Oh, memang salut lah. Terbaik ya kok. Wow. Terbaik ya kok. Okey geng. Ni dia. Checkpoint yang kedua. Jom kita tengok view. Dia tinggi sikit lah. Okay. Okay. Nampak lah pulau-pulau kat depan sana. Okay. Jom lah kita sambung lagi. Misi kita sampai ke puncak. Let's go. Ni dah kok Mina Saleh tu. Ni. Bagi ni lah kat dia. Memang terbaik lah. Kalau aku size besar tu, tak tahulah, daya aware aku putus asa. Tapi dia terbaik lah. 200 meter dah dia naik. Jom kita sambung lagi. Hello. Okey. Pakak Ponti belakang. Ni hang tengok jalan tu. No. Atas tu. Tu dia terpacok tu. Tu dah no. Nampak. Terpacok naik atas tu. Mau tak penat. Steady lah. Hello. Suara tu bukan suara apa. Suara penat. Suara angin belakang. Suara penat. Okay. Ni checkpoint yang ketiga. So view belah ni tak ada laut lah. Nampak macam bukit lah. Jom lah. Kita sambung ni. Kita menuju ke checkpoint nombor 4 dan nombor 5. Lagi 2 checkpoint, 200 meter lagi. Weh, lagi 150 meter. Ni dah. Ni checkpoint nombor 4. So 3 dengan 4 tak jauh lah ni. Dalam 20 meter lah. Tak jauh. So lagi 150 meter dah sampai puncak. Okay, baik. Tak sampai dah. Ada lagi 50 meter lagi. Tapi ada checkpoint dah tau ni. Sebelah kiri aku ni. View. Wow. لا اللي تلحق دي معنا شيء. والله واي. يلا عندنا الصوت كانوا هنا بايك باش نرجع. Atas sana lagi lawa. Ni. Kau ya. Jom kita sambung lagi. Sikit 50 meter lagi. Let's go.
lawa geng. Akhirnya sampai puncak. Sorry. Wow. Professional. Yeah. Dia weh, lawa view belakang. Okay, geng. Sekarang aku dah sampai di puncak Pacan Carat. Okay, biar ramai sikit lah belakang. So, view dia macam ni lah. Kita akan nampak pulau kecil-kecil di belakang sana tu. Ramai. Ni dah. Ada pulau kecil-kecil, pulau besar apa semua. Kita akan nampak lah view dia memang lah. Lawa, cantik. Berbaloi. Kita naik sampai 500 meter. Okay. Berbaloi dengan view dia. Puas hati. Walaupun panas tapi puas hati. Wah. Jaya sampai misi kita. View dia. Aduh. Lawa nak mampu. Walaupun panas tapi hilang habis. Penat, hilang panas. View padu Jaya. Okay, jom lepas ni aku nak turun ke bawah. Dan kita jumpa terus dekat dekat boat. Dan lepas ni aku akan terus balik ke Kok Samui. Lepas tu esok ni aku akan ke Kok Phangan pula untuk ambil stamp satu taman negara lagi. Okey, jom kita turun ke bawah. Ni dah view last bagi hangpa tengok. Dan turun ke bawah pun jalan yang sama, aku tak rakam lah. Kita jumpa terus kat bawah. Okey, jom. Okey geng, sekarang ni aku dah sampai ke bawah ni lah. So ni dah. Ada naik boat kecil pergi ke boat yang besar yang bawa kami mai ke ni lah, ke pulau ni. So pulau yang aku duduk lah ni adalah nama dia Pulau Huata apa lah, aku naik ke bawah nama ni sebab aku pun tak ingat. Okey, dan lepas ni kita balik ke Kok Samui. Kita jumpa terus dekat hak lah sebab jalan balik ni pun bukan ada apa menarik dah. Tadi dah rakam semua dah. Kita jumpa terus dekat hak. Okey. Okey geng, aku dah sampai di JT lah, baru turun boat. Okay lah, ni dah pukul 5 petang dah. Okay, hujan pun duk meh. Cantik. Okay, lah ni untuk hari ni settle kita punya trip. Dan aku akan sambung balik esok lah. Esok kita pergi Kok Phangan pula. Okay. Dan sekarang ni aku nak pergi ambil hak. Lepas tu balik ke hotel, rehat, mandi dan nak keluar makan. So, kita jumpa esok lah. Sebab aku pun tak larat lah, letih untuk hari ni. Sehari kira hiking 2 kali lah ni. So, kita jumpa esok lah. Kalau malam ni ada apa yang menarik, nanti aku akan rakam lah. Tapi rasanya esok lah kot. Tapi tak tahulah, tengok satgi lah macam mana. Okey, ambil hak, balik hotel, mandi, rehat sat, lepas tu keluar makan. Okey, bye bye. Kita jumpa esok pagi.